Berat mana ni abang dekat Lumut sekarang ni. Kita jalan-jalan. Oh, tepi pantai. Terang sangat. Kita orang sangat. Sini okey lah. Okey. Alhamdulillah, terima kasih abang ucapkan kepada sahabat-sahabat yang dah minta link nak beli emas terus daripada kilang. Lagi murah. Okey. Mari sini sahabat-sahabat semua. Abang nak ceritakan satu lagi tip macam mana kita nak beli emas murah. Lebih murah daripada dealer MBA. Okey. Pertama, teknik ni kita melibatkan arah nu. So, nak masuk arah nu ni senang je. Kita cuba dulu 1 gram. Masuk arah nu 1 gram. Dapat duit, kita beli emas lagi. Okey. Mana 1 gram di arah nu, 1 gram di tangan. Okey, cukup bulan. Kita tebus emas yang pertama dekat arah nu tadi. Okay, bila kita tebus, insya-Allah yakin dan percayalah harga kita tebus tu lagi murah daripada dealer MBA. Ini abang dah buat dan ramai tim-tim abang dah buat. Kalau tak percaya, siapa yang dah buat sila komen. Betul bang, betul bang. Sebab apa? Kita dapat tebus emas daripada arah nu tadi 80% diskaun. Okey. Siapa-siapa yang ada pengalaman macam ni boleh komen. Sama-sama kita beri keyakinan kepada sahabat-sahabat di luar sana untuk faham tentang emas, tentang kewangan emas, tentang kita boleh gunakan arah nu ni sebagai satu platform kita beli murah jauh daripada dealer MBA, jauh daripada harga-harga pasaran dalam Malaysia. Okey. Like, komen dan share. Okeylah, dalam sunnah pasti ada kejayaan. Yes.